Video kali ini kami bawa anda ke sebuah kampung tradisional yang terletak tidak jauh dari Pekan Slim River. Kampung ini terletak kira-kira 6 km dari Pekan Slim River, melalui jalan Slim River ke Felda Bersaut dan Kampung Sri Keledang di Hulu Selangor. Kampung ini terletak di daerah Mualim, satu daerah yang wujud dari pecahan daerah Batang Padang pada tahun 2015. Kedudukan Kampung Kuala Slim ialah di sepadan negeri Perak dan Selangor. Sungai Bernam menjadi sempadan semula jadi yang memisahkan kedua-dua negeri ini. Semoga semua video-video yang kami hasilkan akan menjadi bahan sejarah di masa hadapan. Kampung Kuala Slim dipercayai telah wujud sebelum Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1930-an hingga awal 1940-an. Masih terdapat beberapa rumah lama atau rumah tradisional Melayu di kampung ini. Masih cantik terpelihara dan masih didiami. Hampir kesemua penduduk di sini terdiri dari orang Melayu dan pekerjaan utama di sini adalah di bidang pertanian. Kongsikan kenangan anda mengenai kampung ini. Kami baca setiap komen yang anda tulis. Terdapat beberapa perniagaan di kampung ini seperti kedai runcit dan perniagaan makanan bagi memenuhi permintaan penduduk. Ada perniagaan yang masih belum dibuka, mungkin sebab waktu kami sampai masih pagi lagi. Ada juga sebuah kedai membaiki motosikal. Motosikal merupakan kenderaan utama untuk kerja-kerja harian penduduk di sini dan untuk keluar ke Pekan Slim River. Terdapat banyak rumah-rumah moden bagi menggantikan rumah-rumah kayu yang lama. Nak mengekalkan rumah kayu lama agak susah disebabkan
harga kayu yang lebih mahal berbanding dengan membuat rumah batu. Satu lagi masalahnya adalah untuk mendapatkan tukang-tukang yang berkemahiran untuk membaiki rumah-rumah kayu lama. Teruskan menonton video-video kami. Jangan lupa like, share dan subscribe.